Nak pergi kerja ke? Husna. Nak pergi kerja ke? Tak apalah. Jom je lah. Husna. Husna. Seminggu kat ofis nak nampak sebanyak. Ni, Husna, jom pergi lunch. Jom kita cakap kat luar. Cerita tentang si teruna dan si Dara. Husna. Dah balik dulu Tunggu ofis. Hidup mereka saling tak tumpah Balik nanti, pergi mandi. Nanti demam. Rumi dan si Juli. Husna, terima kasih ya. Oh bahagianya hidup. Tak adalah, aku kan pelik juga tau. Sebab dengan kau dia macam mesra je. Kau dah apa ke dengan dia? Macam pirang. Tak ada lah. Kau ni, aku dengan dia kawan je. Kawan-kawan biasa. Ha. Husna tak turun buka kereta Husna untuk abang mengambil beg abang yang cantik ni. Ambil? Apa betul? Terus ni lah orang banyak kerja ni office hour tu tak? Husna tak takut kalau abang ambil barang-barang yang berharga dalam kereta Husna? Bertemasya hidup mereka riang riang bagai dunia mereka yang Jiran Fatihah. Husna. Jiran dan kaum baik Husna. Awak jangan risau lain hari ni kerja elok. Pasal Husna ni biar saya yang jagakan. Husna, abang naik dulu Ni, apa dah jadi ni? Tak ada apa-apa ke apa ni? Ni? Sakit tak? Kenapa ni? Bunyi tu mengenyam. Masih tak dalam tapi... mereka macam pirang Ni, cakap report ni, nak siapkan cepat sikit. Sebab esok, saya nak tengok dah. manisnya. Hello sayang. Nak tengah busy ni. Nanti aku balik boleh? Membuatkan Ya, I tahu kita lama tak jumpa. Nanti kita jumpa, okey? persona bertemasya. Tak, sekarang ni Husna masuk dalam. Biar bantah. Nanti kalau lambat yang salah abang. Kenapa pula kita boleh drive sendiri lah? Tak apa, abang drive kan? Bagai dunia mereka yang punya la 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 la. Jiran. Dia bukan kawan baik sangat lah. Dia macam jauh juga. Kawan biasa-biasa ni. Jiran, kawan baik sekali. Okey. Carry on. Badri Fatihah, dah lunch ni. Macam aku lunch.